Ini Adam. Selepas penat bermain bola di padang, perut Adam mula berbunyi. Tiba-tiba, hidungnya terbau sesuatu yang sangat lazat. Wah, sedapnya bau. Adam terus berlari pulang. Di meja makan, lauk kegemarannya sudah pun terhidang. Tanpa berfikir panjang, Adam terus menarik kerusi. Adam, sabar sekejap cucu atuk. Sebelum kita jamah rezeki, ada beberapa perkara penting yang perlu kita buat. Mari basuh tangan dengan sabun dulu. Kebersihan tu penting untuk kesihatan dan ia juga sebahagian daripada iman. Adam pun segera mencuci tangannya. Sekarang, mari kita baca doa. Kita berterima kasih kepada Allah kerana memberi kita rezeki hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ingat Adam, gunakan tangan kanan untuk makan. Ambil lauk yang paling dekat dahulu dan jangan ambil terlalu banyak. Nanti membazir. Atuk, tadi kan Adam, telan dulu makanan tu. Kalau bercakap masa mulut penuh, nanti tersembur pula. Di pertengahan makan, Adam berasa dahaga. Dia berdiri untuk minum. Adam, minum pun ada adabnya. Sunnah Nabi kita mengajar untuk minum sambil duduk. Alhamdulillah. Jangan lupa baca doa selepas makan sebagai tanda kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.